Dah. Ah, Dah nggak ada. tak ada mana-mana. Tidak ada. Piti ke piti je baru. Sudah mau ke di sana. Apa? Ada anak si Teknian tadi ya. Ngai. Nya sudah baralek ke sungai. Ke sana tadi. Iya. Udah ngabang ngabar. Itu lebih kabar-kabar. Dia tadi yang rumah lah menunggu. Kamu ada nunggu tuh? Kamu mana? Tua ke bawah. Enggak. Rumah kan sudah kuah. Nah, Nah, kini kok mendoa lah itu. Mendoa nek rumah namanya. dua. Udah info-info lah kawan-kawan udah. Nah, kok cimol kawan-kawan itu. Dua mantai ya, mantai kamu jangan mantai ya. Coba dua sedikit dah. Penting jauh lah. Beko mantai jadi jam berapa nyampe? Yo. Alah bali jauh petang de pot daerah biak tu ah. Ma bete. Aduh last ten. Tidak mau bete anak saya. Tak beli rokok dah rapeknya jawi yang beli. Kan udah rokok saya sehari ya mau enggak 6 bungkus pakai merokok. Rokok ni murah agak mahal ya. Ayolah beko dengan dia bagi-bagi kawan dia. Seorang senagari atau kawan dakek saya atau orang senagari kita panggilan Pak. Senagari lah tu bantai jauh. Oh. Ah itu belah. Tak cepai lu. Jadi. Dah. Ayah dah ya. Lupa cici. Ah. Cari kayu je, ada kayu dah. Dia kayu udah lo mencari ya. Tapi kau manggian orang ah. Yo kayu bakar ada untuk masak dah. Malah kalau dicari ya di pujang kok kayu ah. Kok dimakan dicari lah biko. Ayolah aku dicari yang kayu kah. Ya lah. Cepai lah. Di. Sudah ada orang nolong masak. Baik. Ayolah. Tapi kok dibau orang masak. Di. Ya lah cepai lu. Punya anak kalau jiwa manggil orang cik mencari kayu dulu cik. Dulu orang pajar-pajar dah. Pergi 3-5 ribu seorang cari yang kayu. Mula betip ya sampai lik kari ya. Benek kali. Dan tua dia kapuk tu. Sama. Dah, ada payah mana hidup kini dah? Macam mengalu-alu aku itu terima lah puado ini so payah mana itu terima lah puado kadang ini aku payah mang corona aku bang atau ni wah dia dari cubu usau payah terima pun ada dia. Ya udah sebenarnya saya duduk di rumahnya. Memanjang-manjang ambuk saya di rumah. Celiklah baca ambuk jago ambuk nah. Pitik cari apa salah Bah aku dah kamu cari piti dia. Lalu dah tibo pai kelkin lah tibo pai kamai dah pai ayo idoi. Dari pangalai. Itulah kau piaman kau lah banyak pusing kalau udah tibo sholok lah modi kalau rumah. Pai ke piaman pula ada tagak lah di pasir dah payah lah di pasir. Cukup ke sawah kok kamang udah ke. Tu siang sawah tu ah. Anak sawah kau nak usah dah suruh siang abu dah kau pada panik pada dah ke sawah kau. Ajo nang sawalah tu apa ni sawalah tu suruh panjang sawah kau. Sila kada lagi pitik. Mikro kita cari piti lo. Duduk sedanya. Kini kau sama udah tu baru nak duduk ada sih kau. Mikro lah pasal buat piti dah dia ya. Suruh aja orang tu ke sawah. Mak kadang cari orang lah ada orang seorang. Jam 4 hari lah jam 2 dia kata panggil orang seronok. Mana? Muda mana manu amang Ana ada dah mak. Ngancing bercakap lah. Dak bercakap dah mak. Mengaruh. Total. Betul tahu dua untuk tantaran sawah mak ambo dari piaman sampai suruh siang sawah. Ha. Tambah bersabar apa soalah tu ambo kado ke pasir ke pasir ke mukit aja ambo mak. Tidak mengerti ya kecil mandu ni ah kalau mandu kecil. Ada situ sih mandu ada banyak mana kecil mandu dah. Bawa orang mak. Beko jam 4 beko dibuh lah ke rumah deh. Wah ke mana ni rumah? Oh sampai sore beko mak. Sampai kini ya. Aku dah jam 2 dia, setengah 3 dia sebentar lain lah. Jadi Dia mana dadak sih. Aku orang rumah dia mana dadak sih. ambo seorang mak. Apa lancim bo nyancim. Cing bantu-bantu orang kalau di dapur orang sedang masak-masak. Dah yang panggil orang rumah mak deh. Alam ya mak. Tuhan. Ada kini paisalah ni deh, boknya deh.
Jadi mak. Mak tunggu di rumah ya. Yo. Jam empek ekor lah. Jampe mak ya. Ayolah. Habis biasa mak ya. Biar biasa. Iya. Ayolah. Jadi kok boleh-boleh tadi. Tidak ada lah mak. Boleh-boleh lah. Loh. Ambo deh sono gini wah. Kambing nama kau panjek kau kambing nama perak lawe. Ayolah mereka buka was otak leh. Jadi. Waalaikumsalam. Udah langsung aja berangkit Priaman dia. Ko kambi ko apa kalau melepon juga kambi di kuma watang panjang udah deh ko. Itu udah baik dah sampai amak tadi dah. Baga pai sabut lah sama mak tu adik lah pai ingin seorang. Dia udah lah berangkit Priaman. Kalau itu berang lah bak di bawah di Priaman tu. Jadi kau dek sabut kah? Sabut deh. Kau udah langsung pergi Priaman dulu. Jadi. Nanti aku bawa sakit dah cik nak bisa onjak kambi dah cik. So udah kau siang kau cari kau kalau nak ada bawa dapat kau udah nak mamacik katih dia kau. Yalah. Okey. Jauh itu lah mak. Malam jauhin nama apa? Ya jauhin kau sini tadi ya. Di mana pe? Itulah mak anda ni dah mata je aku orang pula. Tidak ada baru dulu. Tidak amak mengabang kau saja. Aja mampek kau amak kamu nanya rumah. Datang leh. Rumah mak. Rumah saya leh. Adik. Jam mampek mak. Mampek jangan sampai dah di pola lah. Jadi mak. Aku bawa kau dapat bawa jadi jawi. Kau dapat bawa orang rumah sekali. Jadi mak dia cari jauh dia cari rumah ah. Jawi dah kayak hilang. Biasalah nak makan. Lu tak nangi lu dan kena tokok dan ke sapu rumah lebih dia mak. Ya, dah bawa lah. Kau bawa orang rumah deh. Jadi mak. Dapat jawi tu bawa orang rumah. Jawi tu bawa sekali dah. Tapi ke mak dah kan mas sekali mak. Tapi kama mencari orang, main bon orang. Awak katulah mepet ah. Mak embon aku sekalian. Iya rencana ayo ke sini nah. Iya, Empatnya di sebelah. gak santiang lo aku sih nama. Lah mak ada kerja. Iya mak kok cari jawi mak. Mak. Lah. Jawi jalan nak lepas. Ada jawi ni, sudah ada jawi empat ni. Jawi orang ambil tak. Kemana kalian cari kayu? Kayu dah lo ada. Orang nak panggil babage saya dalam rumah. Awak ni suruh mencari kayu ke? Penjiang saya kalau nak bagak lah. Ya mengano lah lu kemari gua. Ha, kok kayu lah, ya do kayu. Ha, kan bisa dibawa untuk aku. Wow, kayu. Mengang ni siko, kecil kok kayu gua. Itu mak enjay saya mak. Dah tahu lah sorry, kecil kok kayu dari tu. Juga kira hampir sebantu lah kayu masjid apa ada. Lalu semua. Sayur selimut dan tambah ikut lah. Oh, cetu. Ada cetu sekali dia memanggil sekali ngah. Ada ekor dah nyampe oni rumah dia. Adi mak. Nyampe aja supol dia. Mana ni rumah mak? Mananya rumah. Deh. Ya dia menyusul rumah cari kayu tu dampak kecil kok kayu tadi dia mau mak aja dah. Iyo itu bawa lah mak. Ikut jangan kau kaki mau mak. Ya tu sampai semua teh. Bantu ah. Kok cetu kaki yang tu. Tak ada kaki yang saya tengok lah. Itu lah poles mak. Kaki dia nah. Jadi kaki dia kan. Berbeza lah kayu nah. Aku putih kaki dia. Kaki yang semua kayu empat dah. Yalah tunggu nyampe ah. Jadi mak. Sesak angok dah nak kaki yang. Kurang-kurangnya lah badan mak. Deh, mak boleh. Ini jangan kaki. Tak boleh tentu bedanya kayu mana kaki. Dah enjang sih. Tu induk lah kerapu eh. Alah lah sudah masak ya. Sudah bakawan ni masak. Dia langit situ bukan. Oh. Dia kopi je cik. Tadi dah minum kopi lo, gini minum kopi lo balik. Dia punya kat steng lah. Tadi steng nak kecik baru tu. Steng dah mas steng cik nak. Sekali. Steng. Lama agak 5 kali steng ya. Dia buat saya dah banyak nak protes. Ya ada ulo baru balik dari tu nak. Ayolah.
Kopi udah. Iya nak. Mantap. Ande. Angin baru kopi nah. Itu bisa rambuh. Kuih lama kopi aja. Jaleh saya nak. Kopi dalam kopi lama lah. Iyalah. Deh rasa dia. Mayang dulu deh. Deh. Dia nabi juga sah. Sana sih dia duduk-duduk dan nyetolong awak tu. Payah lah kita kurang. Kau sana landang sih nyo, tolong ada nak. Tolong dia tolong tu, orang kalau buat cik dah. Cicit ni. Tunggu lah. Jadi kayu lah. Tu kalah saro ni kau. Dia tunggu lah je dok. Cicit mah. Tu ada yang sebesar ah. Kau ke kacik sekong ah. Itu dan kecil tu dia sebesar. Kayak dia ni kau. Ya awak nanya suruh ya nak. Kentana awak kecil nah, awak suruh. Ya. Mana kayu ni tak? Alahnya cari tadi dah, mak tadi. Alun tiba kayunya le dah. Aduh, tu gas habis di belakang. Habis lo gas. Asura mak tu balik gas. Tu mana? Ataunya pai sembayang tadi, nya tunggu lahnya balik sembayang dulu. Beta. Beko biarlah nya carinya. Ciknya tadi lah nya carinya tadi kayu tu mah. Ni ko sambal sudah kaya nak rupi wari yang tadi ya. Iya, suruh saya mak tu pai mencari kayu jo membalik gas ya. Tu saya sambayang lah masak tadi. Orang dah masak jadi nanti tu wari ayam lah lo. Kini go rupi sudah tak wari yang tak buang lah dia sudah dah. Oh, iyalah biarlah tak cari lah. Biarlah tak cari lu. Malah udah tadi kalau bilang aja pas sembayang. Ulang sembayang langsung semua duduk kopi. Assalamualaikum ke ban. Lupa dia wak. Penek wak. Kan udah dari kecil. Entahlah. Hah, tu dah. Itu lah bunyi mah. Kita bisa. Entahlah. Karyawannya boleh coba cari-cari ada peluang dah. Sudah. Boleh lah dah. Kan dia kan dulu baru dah peluang. Lah. Mah. Ijak ya tok ha. Dah. Dah. Ha. Cari lah tu yuk tu ah. Kurang apa? Haru. Maliang tu siang-siang. Hai, turun nang dah. Dah kenapa nanya batu ah? Mana ya kat rumah kan? Turun nang ke dah. Baku anu saya nak teh tu. Dijawek salah kau tak jawek salah. Nyo pada merang dah. Rabu-rabu tu je. Ya. Kecil nak maliang dah. Pinyo suruh tadi. Kau turun nang ke dah. Mengapa rumah dia naik-naik? Ni mak suruh menaik rumah. Kini mak berang-berang lo mak kaden. Mak yo dak lo masuk tadi mak suruh. Mak panggil-panggil kurang nak tolong naik rumah dia saya kau. Kau lah naik kau. Naik kami mak bagai. Dah lo mak kau. Dah so dah gak kurang lo so dak. Gilo. Kalau ni lo Separuh ni lo mungkin. You nampak tu kalau kangu tau. Yo. Dak naik di rumah mak suruh dah. Dak naik datuk dah. Mana naik rumah dia jalan. Mana naik rumah tu pada lek tu. Pakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Obed Drakola, Kak Suci Rani lah bersama dengan Kolak pun makan lah. kolaborasi. Okey, rencana di masa Sajo Barado ya. Awak kini berkolaborasi dengan Talang Kreator. Betulan Talang Kreator kau kampung awak benar rencana. Jadi kau adik-adik awak kau ya. Adik-adik awak suruh nyonyo keponakan awak
karena lama ada pulang kampung, teragak wak ingin berkolaborasi jauh kampung awak seorang sana ya. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Talang Kreator sana ya. Mudah-mudahan channel aku berkembang taruh dan melejit kata hendak tu. Kompak taruh. Kompak taruh ya. Itu pesan raya mak. Pesan dari Sucilani itu kelas. Coba kat Sucilani. Kalau untuk Talang Kreator mudah-mudahan bisa selalu solid. Yang penting kompak, bisa menjalin silaturahmi terus dengan youtuber yang lain lah. Iya, berkolaborasi. Iya, berkolaborasi. Itu dan sana. Dan sana itu adik-adik awak sedang nonton syuting dan sana. Adik-adik awak kan anak masuk lo dalam video tu. Itu. Boleh masuk lo dalam video. Lah. Jadi dari Petra Kolak, Talang Kreator mengucapkan banyak maaf kalau ada hiburan kami atau komedi kami yang tidak dapat tampilnya. Akhir kata Petra Kolak dan Talang Kreator mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan pelajur.